Kita selalu rasa penat kejar duit, tapi kita jarang tanya duit yang kita kejar tu akhirnya pergi ke mana. Setiap bulan kita asyik ulang rutin yang sama, pergi kerja, dapat gaji, bayar bil, belanja dan terus tunggu gaji seterusnya. Tapi tanpa simpanan yang betul, semua tu takkan bina apa-apa. Ia cuma pusingan yang memenatkan. Bila dah buat macam tu, mereka rasa mereka dah selamatkan diri dulu sebelum orang lain. Dan ketenangan yang dapat tu jauh lebih besar daripada rasa seronok belanja ikut emosi. Emas dah ajarkan kita satu prinsip penting: simpanan bukan hari ini, tapi untuk hari yang kita tak tahu bila yang kita akan perlukan. Bila duit jadi emas, ia tak mudah bocor, tak terjejas dengan ringgit jatuh, dan ianya selamat walaupun dunia tak selabis. Tuan-puan, kita kerja penat setiap hari. Jangan biarkan hasil kerja keras kita mengalir hilang macam tu je. Mulakan bila dapat gaji, terus simpan minimum 10% dalam bentuk emas di dalam akaun emas public gold. Tuan-puan boleh bermula menyimpan dalam bentuk emas serendah RM100, ataupun nak bermula dengan 1 gram yang pertama pun tuan-puan boleh. Mulakan tindakan hari ini, terus rujuk pin video saya ataupun terus kontak saya. InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.